Okay, so tak apa. Okay, kita mulakan. Okay, malam ini kita nak buat sistem gaji. Okay, so along the way you all boleh dengar dan terus tanya. So kita nak buat sistem gaji. Maksudnya dapat gaji dan kita nak tahu apa yang kenapa rasa macam sekejap Macam lain je slide I ni. Sekejap cari balik slide. Okay, yang join ni dah start buat ke? Apa ni? Dah start buat ke planner? Yang baru beli ke? Yang dah lama beli ke? Since when you menggunakan planner? Boleh share dekat chat. Sama ni lah. Okay. Okay, ada yang nak ni? So, adakah anda dah lama guna ke? Belum guna ke? Baru beli ke? So, malam ni kita bukan nak cakap pasal budget planner lah ya. Kita bukan nak cakap pasal budget planner. Kita nak cakap pasal account flow gaji. Okay, account flow gaji. Kejap. Rasa macam hilang pula slide I ni. Pergi. Okay, ni ada edit tadi. Jeng. Kenapa hilang? Sekejap. Oh, ni. Okay, boleh. Dah guna dalam bulan 1 tahun ni. Sangat bantu nampak flow duit. Mana pergi. Okay, Alhamdulillah. Encik Ahmad Aiman, thank you. Okay. So, kita nak, sebenarnya kita nak belajar ni. Account flow gaji. Okay, account flow gaji macam mana kita nak nampak lah duit kita ni. Kita ada sistem sikit. Bila kita dapat gaji, kita ada satu sistem yang kita create sesuai dengan kita punya cara kewangan. Okay, sesuai dengan cara kewangan kita. Sekejap. Rasa macam I dah edit dah video slide untuk malam ni, tiba-tiba hilang pula. Okay, tak apa. Okay, so kita nak nampak ni flow gaji kita. Flow gaji kita nak nampak duit tu pergi macam tu. Ada allocation untuk semua ni. Nampak Flow gaji, income, kita bahagi pada belanja dan saving. Saving ni kita termasuk invest lah. Okay, clear kat sini? So, flow gaji ni, kita akan pergi kepada fixed expenses, variable expenses. Sama dalam budget planner kita. Okay, boleh So, gaji kita akan bahagikan kepada belanja dan juga saving invest. So, adakah belanja kita ni 100%? Gaji kita ni pergi 100% kepada belanja. Berapa persen yang pergi pada saving? Okay, so mungkin percentage saving mungkin masih low. Tapi itulah gunanya kita buat budgeting. Kita nak menaikkan saving dan invest kita along the way. Okay, kena ingatlah kita buat budgeting ni, dia akan beri kita awareness. Lepas tu, dia akan menaikkan kita punya cara kita biking. Janji nak IG live lah, terlupa pula. Sebentar ya. Okay, so siapa rasa bila tengok flow gaji ni, you rasa macam something can be done better? Flow gaji ni yang saya simplified lah kiranya. Kita simplified. Bila kita dapat gaji, kita nak cuba allocate. Ada allocation untuk setiap ni. Ada allocation untuk setiap
setiap yang sepatutnya kita ada tu, fixed expense, variable, belanja ni saya tak risau sebab memang semua orang boleh belanja. Tapi bahagian saving long term, mid term, short term dengan ongoing. So adakah dalam savings ni kita baru ada sinking fund sahaja? Tapi kita belum ada lagi long term. Investment long term, retirement belum ada selain daripada EPF kita tu. Jadi flow gaji ni sesuatu yang kita nak nampak lah. Okay, sesuatu yang kita nak ada kalau boleh semua. So itu yang kita buat budgeting, slowly kita nak allocate belanja ni dia jadi 70-30 macam tu. Aiming savings invest ni sebenarnya paling best ialah 30%. So kita boleh tahu dah sebenarnya kita berapa saving. Siapa yang bila buat budgeting dia nampak lah berapa persen saving dia. Kita boleh kira lah. Okay, boleh kira sendiri. So usually kita akan guna 50-30-20 budget rule. Okay, kat sini kita nampak 20%, tapi sebenarnya bila saya belajarlah financial planning, the best ialah memang kita nak cuba naikkan sampai 30%. 30 So tak apa. So sekarang kita nak tahu tugas homework kita malam ni ialah daripada budget planner atau budget spreadsheet yang anda guna, berapa persen pergi kepada saving. Alright, saving ni termasuk emergency fund. Debt payment ni adalah extra bayaran hutang kalau kita ada buat extra payment lah. Kalau tak adalah emergency fund, sinking fund, retirement kita, investing kita. Okay, you all kalau ada soalan terus je letak kat chat. Okay, kita terus je tackle soalan sebab tak ramai pun. So boleh tanya soalan, terus tanya. Okay, once ni kita punya shopping lah, travel, shopping, hobi kita, weekend kita, Hari Merdeka kita nak pergi makan luar kan, things like that. Semua tahulah. So 50% adalah needs kita, keperluan. Bayar rumah, bayar groceries, transport, bills, utilities, medical card, bayar kereta minimum. Bukan minimum. Bayar kereta yang utama. Okay? Bayar kereta. So limit 50% of your income on needs, 30% on wants, dan save 20%. Boleh. Actually 30%, bila kita cerita pasal saving 30%, include EPF. Tapi dalam 50-30-20 rules, kita exclude EPF. Maksudnya gaji bersih kita lah. Gaji bersih kita yang ni. Sebab senang kita nak tengok. So 50-30-20 rules adalah berdasarkan gaji bersih 20%. Alright. So ini sebenarnya target yang kita nak. Kita kata apa? 50-30-20 yang cantik lah. Tapi can be kalau saya lah sebenarnya kita tak kisah 50-30-20 ni. Sebenarnya kita nak macam ni je, belanja dengan saving. So saving ni 20%. So belanja tu whatever lah dalam tu, kadang-kadang kita pening kan nak mana needs, wants kan. Tapi sebagai indikator anda bolehlah letak anda bolehlah kira 50% dengan 30% ni. Tapi sebenarnya kita nak tahu indikator saving kita berapa persen. So kalau anda boleh kira je saving anda berapa persen daripada gaji, 10% ke 5% ke, kat situ sebenarnya dah ada a big awareness lah. Okay, so account flow gaji. Bila kita dapat gaji, alright, kita nak ada satu sistem supaya kita senang. Okay, sebab for example lah, bila food, siapa ada masalah tracking expenses? Siapa ada masalah tracking expenses? Maksudnya penat lah nak track expenses kan, even dekat apps ke, dekat tulis ke. Dia jadi macam sometimes kita buat, sometimes kita tak buat kan. Mungkin tak ada masa lah kan. So gaji ni kita nak, kita boleh buat macam ni. Ini contoh idea lah. Anda boleh, lepas ni anda mungkin boleh alter guna cara anda. So bila kita dapat gaji tu kita nak asingkan dua ni yang sangat paling banyak kita belanja. Yang belanja dia kerap. Makanan dengan shopping, wants. Selain daripada food lah. Daripada food, wants ni maksudnya Shopee, TikTok Shop, shopping, pergi kedai-kedai yang selain daripada food. Kan? Yang ini dua ni yang sebenarnya banyak.
Sebab fixed expenses, kita bayar sekali sebulan je usually. Bill semua kan, kita bayar sekali sebulan je. Invest dengan sinking fund ni pun kita usually sekali sebulan je. Yang banyak tu 2 ni. Betul tak? So, kita nak create satu sistem. Bila kita dapat gaji, kita nak allocate food ni satu tempat. Kita nak allocate wants ni satu tempat. Satu tempat ni maksud saya, kita guna satu debit card ataupun e-wallet. Sekarang food ni senang e-wallet lah. Sebab kita nak guna phone. So, it's up to you. Macam mana anda semua, saya punya cadangan ialah asingkan. Tapi saya pernah juga try food dengan shopping ni. Food dengan shopping ni masuk sekali. Satu kad. Boleh juga, up to you. Okay, kalau nak asing pun boleh. Saya pernah asing dan saya pernah sekalikan. Tapi lalas saya go back to asingkan. Saya go back to asingkan. Okay. So, food ni, dia satu tempat je. So, bila kita dapat gaji. So, sistem gaji kita ni, bila kita dapat gaji, terus allocate food untuk sebulan. And then, shopping kita, wants kita untuk sebulan. Fixed expenses, kejap lagi kita cerita. So, food untuk sebulan, kita kena tahu berapa perbelanjaan kita sebulan. Berapa belanja anda sebulan food? Siapa yang ada figure? Okay, so kita nak, boleh kita nak, kita nak tahu. Sebab tu bila awal-awal kita kena tracking. So kita kena tracking dulu. Ataupun kalau you tak tracking, you rasa-rasa lah food saya 1,200. So bila dapat gaji, you terus allocate 1,200 ke satu debit card atau e-wallet food. Paling susah nak track ya. Sebab tu saya menggunakan konsep dah tak track dah food ni. Saya allocate satu card sahaja guna untuk food. So for example, bukan for example, memang saya guna Maybank lah sebab dari dulu duk guna Maybank, tak tukar lagi. Tapi saya ada boleh bagi kita boleh cadangkan yang lain lah. Tapi food ni, sebagai contoh, food saya sebulan 1,200, 2,000. Contoh 2,000. So bila saya dapat gaji, saya terus transfer ke e-wallet May. May ni dia ada kad dengan e-wallet kan. Dia bukan e-wallet, dia apa? E-wallet e-wallet. Okay, so saya terus transfer ke situ. Include groceries. Yes. Pada saya, dia ini konsep je. You boleh ubah ikut kesesuaian you lah. Pada saya senang, saya tambah je groceries dalam ni. Sebab tu saya asing satu kad memang food sahaja. Okay. Boleh So saya letak dekat Maybank tapi dia tak beri any return pula. Macam mana kata? Okay, ada sekarang ni dah banyak e-wallet lain yang dia adalah money market, dia bagi sedikit return. Berapa persen sehari sebagai contoh GX Bank, tapi GX Bank syariah lah. Sebagai contoh Yuan Bank e-wallet tu. So kalau anda selesa nak guna dos e-wallet yang macam tu, okey, tak ada masalah. So ini cadangan saya lah, tapi saya masih lagi dengan Maybank sebab dia jadi senang lah sebab kita dah buat dari dulu kan. So saya transfer, dapat gaji, 1 bulan punya food ni dah settle. Okay, kenapa kita buat macam ni tau? Kenapa kita terus bahagi-bahagi? Dia sama konsep dengan kita tahu kita ada loan rumah, kita terus transfer duit ke loan rumah. Sebab kita tahu kita akan guna, kita kena bayar. So we need to treat food ni sama juga konsep dia. Dapat gaji, terus transfer bahagian food yang kita guna. Food ni, dulu saya buat macam ni tau. Dulu saya buat food ni dia cuma macam tadi ada orang tanya grocery kan. Pada saya susah nak asing grocery dengan makan. So saya letak satu kad juga. So dia adalah food saja, dia bukan grocery. Dia adalah food, grocery, eat out, semua kat sini. Semua kat sini. Okay? Dia satu kad. Alright, so nampak So kita kena treat makanan kita ni, memang kita dah tahu dah kita akan makan 1 bulan. Kita kena ada lebih kurang berapa, how much. So bila kita letak dekat satu kad, kita dah tak tracking dah food kita.
kita tengok balance dekat card every month. Every month, every week lah. So maksudnya, aku letak 2,000, so maksudnya lebih kurang macam saya dah ada pattern lah. Lepas dapat gaji tu, satu big expenses groceries. So memang habis banyak kat situ lah, tapi kita dah stock up lah. Maksudnya barang-barang kering ni kita dah stock up. So tinggal lagi barang-barang basah, beli ayam seminggu sekali macam tu kan. So kita akan monitor kat situ, tengok sepatutnya cukup lah. Okay, boleh ya? So ini first, penting sangat kita buat allocation food ni asing. So we don't have to track anymore. Sebab kita tak perlu track, kita tengok Mei tu kita tahulah itu kegunaan kita untuk food. Mungkin adalah terlepas sekali dua kita shopping guna Mei ke apa, tapi okay, kita adjust lah, pandai-pandai adjust lah. For example, macam contohnya saya ada, kalau saya beli contoh dekat Shopee, itu saya bayar guna Mei kan. So kita cover lah. So kita transfer balik. Benda-benda tu semua boleh buat lah. Boleh adjust ikut masing-masing. So bila kita dapat gaji, sistem kita ialah pada hari gaji kita dapat tu, kita nak allocate semua yang perlu ni. Okay, fixed expenses, bill tu saya rasa anda dah pandai dah. Tapi kadang-kadang food ni, itu yang kita main swipe-swipe je. Kan? Lepas tu kita tak tahu, kita tak tracking. Okay, sama juga dengan wants. Wants ni shopping. So it's good to have, kalau anda ada debit card lain, anda boleh parking lah wants ni. So katakan it's 1,000. Wants ni anything, shopping. Kalau anda nak beli shopping kan, anda punya Shopee dan anda punya TikTok shop tu kena guna card wants ni. Saya cadangkan kalau orang yang ada masalah credit card spending, maksudnya suka swipe credit card, jangan attach with any credit card. Semua ni. Okay? Stop dulu credit card until you get a good habit. Once ni, kita guna debit card. Orang yang ada problem spending lah. Problem ni kan. Tapi kalau anda tak ada isu, anda boleh attach dengan credit card. Tak ada masalah. Okay, tapi kena ada allocation. Maksudnya allocation once ni sebagai contoh 500, 800. So bila anda nak beli Shopee, TikTok shop, semua itulah yang online tu senang kan. Anda kena tarik daripada account ni. Supaya kita nampak duit tu susut. Okay, nampak macam simple kan. Tapi bila kita dapat gaji, kena create sistem ni untuk diri kita sendiri. Alright, so dapat gaji. Okay, so yang mana? Okay, satu fixed expenses sama je dengan yang tadi. Ni macam cantik sikit. Fixed expenses bawah ni kalun, mortgage, bills. Bills ni dia tak banyak berubah tau. Kan? Usually tak banyak berubah. Unify, apa lagi? Wi-Fi, mobile, phone, bil elektrik. Usually dia tak banyak lah berubah. Bil elektrik mungkin berubah lah. Bil air. Usually dia at lebih kurang range yang sama. So allocate yang sama, terus tahu, terus letak, terus bayar. Okay? Okay, so sinking fund kita dah tahu dah sinking fund. Okay, invest juga. So bila dapat gaji, semua ni dah ada allocation. Itu yang kita buat dalam monthly budget tu. Kita dah tulis siap-siap dah. Kita tulis, tapi adakah kita terus allocate? So sistem gaji ni ialah dapat gaji terus buat allocation tu. Okay? So orang yang guna cash, okay, dia boleh guna konsep ni macam saya ni. Ada soalan ke? Okay, so macam saya ni, memang saya ambil gaji, food saya tadi, katakan 2,000, saya ambil 500 untuk cash. So sebenarnya bila masuk Mei, dia adalah 1,500 lah. Dekat cash, dia 500. Kenapa? Sebab saya memang guna cash sikit untuk groceries. Ada je. So allocate saya 500. Dulu saya asingkan ni, groceries dengan eat out. Sekarang tak. Sekarang memang sekali je, satu envelope je. So food saya akan ada Mei card ni. Saya ada Mei card ni. Lepas tu saya ada satu cash envelope.
Okay, so saya ada satu cash envelope. Salwani tanya adakah kena guna few credit card? Kalau you yes, kalau you memang rasanya nak buat macam tu, at least food ni satu dia asing. Yang lain you boleh letak under one credit card. Sebagai contoh, kalau you under Maybank, you can apply another credit card. So you ada Mastercard dengan Visa. You boleh buat macam tu. Tapi it's up to you lah. Ada orang macam dia tak nak pun ada a few credit card. Okay, macam susah nak nampak spending. Betul lah, kalau you guna credit card semua, the only way pada saya ialah you memang kena tracking tu. Tapi dekat credit card boleh tunjuk kan berapa persen tu. Bila you guna semua dekat satu tempat, satu credit card, you memang kena tracking. So sistem kita ni, setup sistem urus gaji kita ni ialah menggunakan different way. Sebab kita tak nak tracking tu lah. Kita nak divide and conquer gitu. Okay. So food saya cakap tadi, so saya ada Maycard ni, dan bila Maycard ni senang sebab boleh pegang fizikal, lagi satu kita attach dengan May apps tu. So kalau kita terlupa tak ada card pun, kita still boleh guna QR lah. Okay. So ini cash out, saya still guna cash juga, tapi mostly food tak banyak, dan makin kurang lah guna cash. Makin kurang lah guna cash. Mostly sekarang food sahaja, itu sahaja. Order lebih. Okay. So lagi satu, sistem urus gaji kita, dalam kepala kita, dia memang kita wajib bayar yang ini dulu. Sekarang ni usually kita macam mana? Usually kita house utilities ni semua senang kan? Sebab dia dah ada fixed amount. Food ni selalunya dengan shopping. Itu sebenarnya yang menyebabkan kita lari budgeting. Okay, kejap. Satu benda tunjuk tadi. Okay, so akaun gaji. Okay, so anda kena identify anda perlu transfer ke akaun lain. So benda ni macam ni tau. You boleh tulis. So savings manual berapa RM. Auto debit berapa. So auto debit ni kena tinggal lah dalam akaun bank kita. It's auto debit berapa hari bulan, sinking fund 1,000 katakan, loan 1,000, bill 1,000, dia auto debit. Ini kalau anda auto debit lah. Kalau dia charge on credit card, senang. So you tahu dah amount bills charge credit card berapa, 800. So every month allocation ni bills 800, tapi pay credit card. Faham tak maksud saya nak sampaikan ni? So you dah ada dah. Kalau dia charge on credit card, you dah tahu dah. Bill charge on credit card, bills 800. Utilities 800. So every month tak payah fikir dah bayar 800. Tapi kena monitor lah, takut kadang mungkin literate naik ke apa kan. Okay. So siapa yang buat auto debit, usually loan lah. So 1 hari bulan, kita dah biasa dah. Kita dah tahu dah loan ni senang. Tolak loan. So adakah anda, kalau anda nak fully utilize credit card, ada benda yang anda kena transfer lah. For example, utility bills semua under credit card. Okay. So transfer to other account adalah jika anda punya loan tu dekat bank lain. So you have to transfer to that bank kan. So mortgage mungkin anda gaji Maybank, mortgage CIB. So anda dapat gaji transfer siap-siap. Tak perlu tunggu due date tu. Gaji 25, due date 1 hari bulan. Terus dia transfer out. Pada hari gaji. Pada hari anda duduk, anda buat anda punya sistem tu. Cash withdraw pun terus withdraw untuk 1 bulan. So kalau anda tengok ni, saya buat ni, kenapa kita letak cash envelope banyak? Sebab ianya adalah untuk 1 bulan. Food tu dah keluarkan 1 bulan. 500 tu adalah kegunaan untuk 1 bulan. Bukan kita nak guna baru kita nak tarik duit kan? Tak. So kita dah set up siap-siap. So maksudnya bila kita dapat gaji ni sebenarnya, bila kita dah buat sistem kita ni, dah transfer sana, dah savings manual, dah pay credit card, technically memang duit kita habis lah. Tapi sebenarnya everything dah paid off.
Boleh, tak ada isu. Bayar advance. Dulu boleh tau. Tapi hari tu I rasa macam try macam dia tak bagi pula. Cuba you try. Okay? I usually bayar credit card after. Bukan bayar sebelum. Tak boleh kan? Bayar lebih. Memang tak boleh. Okay? So, you can pay after lah. Okay? So, e-wallet. Sekarang ni orang menggunakan banyak e-wallet atas sebab apa? Okay, kalau anda tengok e-wallet I tunjuk kat you, Touch 'n Go, Ion, GX Bank ni. Ianya ada daily return. GX 3% kan? Ion 3.88. Touch 'n Go berapa? I ada buat video ni. So video-video ni dalam I punya coaching memang kita go through details lah. So Ion ni I memang orang suka kita dalam coaching, dalam group coaching tu kita bincang kenapa diorang ni memang guna Ion lah. Ada yang guna. Maksudnya dia bagi tahu Ion ni best sebab bila dia dapat points tu. Ion e-wallet ni dia bukan kena guna kat Ion Bank je. Ion Jasco tu tidak. You guna macam biasa. Tapi you kena guna card. Dia dapat points. So points tu convert to cash. So itu yang orang suka. Tapi dia adalah ada orang tak berapa suka sebab mungkin apps dia masih baru. Hari tu ada isu apps dia hanging, benda macam tu lah. Benda-benda biasalah. Tapi ada juga orang suka ni, Touch 'n Go ni. Touch 'n Go senang kan, pergi 7-Eleven, things like that kan. So kalau lah contoh kita ni food mana food kita ni kita allocate dulu. For example, kita allocate dulu dekat Maybank 2,000 sebagai contoh food kita. Lepas tu sometimes kita nak senang jugalah, adalah juga Touch 'n Go. Then you keluarkan dari food you ni ke Touch 'n Go RM50 ke RM100 ke, things like that tau. Maksudnya you punya maybe you punya lifestyle ialah bila you pergi mana, for example Family Mart, you memang hari-hari pergi Family Mart sebab dekat office, ataupun dekat office memang senang QR Touch 'n Go. So you keluarkan dari food dari sini, senang. Okay? That's my idea lah, cara I. Okay, mana tadi? Okay, so Touch 'n Go ni, dia cuba you tengok Touch 'n Go you. So bila sebagai contoh, kita ni kan nak masuk duit food tadi, 2,000. So 2,000, kalau you letak sebagai contoh, you letak di tempat yang macam Ion, dia bagi daily returns, you dapat 3.88% bahagi 30 untuk 30 hari. Okay, kali 3.8% kali 365 bahagi 30 hari. So setiap daily tu dia dapatlah sen. Tapi dia punya cara ialah dia suruh you letak, dia bagi tu sebab dia nak you letak duit lah dalam tu. So dia ada risiko apa ya? Risiko dia kita guna apps lah. Kita guna apps dia. Tapi dia adalah capital protected. Maksudnya modal tu dia bukan investment. It's not investment. Dia adalah savings sahaja. Sebab tu kalau you tengok dia punya iklan adalah savings. Savings per annum. Savings e-wallet. Okay. Dia tak kata dia investment kan. Memang tak ada, dia bukan investment. So, macam Ion GX ni, diorang ada savings pot. Maksudnya dalam tu dia ada sub account yang you boleh buat sebagai sinking fund. Cuba you buka. Siapa ada apps? Okay, cuba you buka. Kalau you tengok Ion, dia ada savings pot. Savings pot pun dapat return. Food saya termasuk semua. Saya dah combine semua. Okay. Tapi makan luar ni, I punya food ialah usually, dia follow lifestyle kan. So, I punya food ni ialah groceries, tapau. Makan luar yang weekend, yang fancy tu, yang mahal tu, bukan yang simple-simple lah, bukan pergi 7-Eleven semua termasuk dalam tu. Yang simple, yang makan luar yang mahal-mahal tu actually pada I
I letak benda tu sebagai wants. Sebab cara I once makan luar tu sekali makan memang yang mahal sebab jarang-jarang makan luar. Jarang-jarang fancy. Fancy lah, fancy. Senang cerita fancy. Tapi tak apa, dia tak ada masalah. You nak masuk sekali, food kita ni banyak sangat. Fancy ke tak fancy, semua bawa food. Tak ada masalah. Okay je. Alright? Definition masing-masing. Guna Ayabong, yes. Ion Bank dia ada saving spot tu. So, dia sesuai untuk benda macam sinking fund. Okay, so you masukkan sinking fund. Tapi bila you buat Ion Bank, sinking fund, itu yang kita kata ni. Transfer to savings manual. Dia kena you jadi savings manually. Every time gaji, you kena ada savings manual. Maksudnya kat sini you ada you indicate sinking fund 300 send to Ion Bank. So you masuk dalam savings pot sikit. Dia tak ada auto debit kan? Betul tak Syafiq? So you kena masukkan sendiri. Tak ada. Okay. So itu yang bila you buat tu, you kena bila you set up you punya sistem urus gaji tu, you dah tahu dah. Okay, kita boleh letak dalam, kita boleh tampal akaun gaji. Kita buat macam ni lah. Savings manual 300, send to Ion, sinking fund raya 100, sinking fund back to school 100, sinking fund kereta 100. Macam tu. Kita tulis dulu kita punya manual. Okay. Lepas tu, jap, ada ni. Ni. Yes. Sebagai contoh. Ini pun kita boleh lagi detail. So, macam ni. Loan kereta 300. Macam tu. Transfer ke mana ni? Ni transfer ke mana? Loan kereta transfer ke CIMB. Tax setiap ni tax untuk orang yang self-employed dia kena bayar sendiri lah. Okay, ni contoh je. So, mana tadi? Auto debit. Yang ni sinking fund dia auto debit. Tapi kalau kena transfer lah. So, kita buat sendiri. So, e-wallet, minyak. E-wallet tadi, tak habis lagi lah. E-wallet ni. So, e-wallet ni kita kan guna Touch 'n Go untuk tol. Kita guna pilih. Seboleh-bolehnya kita ni nak pilih satu, macam kita nak isi minyak. Kalau boleh jangan isi cacah merbah. Pilihlah yang paling sesuai dengan anda. Mungkin anda ni Shell. Sebab apa? Shell sebelah office. Kalau isi memang Shell je. So, ikut your lifestyle. Ada orang Petronas sahaja. Kalau boleh kita pilih dan stick to one. Sebab apa? Kita bolehlah dapat benda-benda macam points je. Dan bila kita nak top up tu senang. Kita top up Shell sahaja for example. Top up Shell sahaja. So minyak 400. Dapat gaji terus top up minyak 400. Hujung bulan kalau ada baki minyak, kita tahu minyak kita lebih kurang 400 sebulan. Hujung bulan tengok ada baki lagi RM50. So bila you top up 300.5. Tak perlu top up 400. Okay? Unless lepas tu you nampak pattern. Memang minyak dah jadi 400.5 lah sebulan. For example. Tu lain cerita lah. Okay, so next month you top up lah 300.5. So you akan nampak terus macam, I ada dari allocation minyak, I ada RM50 extra lah. So RM50 extra tu okay, apa nak guna. Alright, things like that. So Touch 'n Go untuk Touch 'n Go. Alright, so I kadang-kadang nampak orang punya wallet baki Touch 'n Go banyak, ribu-ribu pun ada. I macam, ini dia top up 1 tahun ke? Dulu Touch 'n Go dia tak ada any return kan. So now dia guna money market. So dia ada 3% per annum, benda-benda macam tu lah. Can be, tapi pada I kita go month to month basis lah. Okay, month to month basis. Alright. So nampak tak? So kita boleh buat macam ni. Kita punya manual, kita punya blueprint, gaji kita. Okay. So along the way, kita adjust gaya kita adjust amount kita. Alright. Kalau minyak, kita guna credit card untuk cashback. Kita kena top up bank credit card tu ke? Kalau yang guna credit card ni kan, you kena, you detect balik credit card you, berapa yang you guna, you tak perlu top up. You bayar after lah. You bayar after. Okay? Kalau everything on credit card, you bayar after. You just have to monitor you punya minyak berapa. Benda-benda macam tu lah. Just untuk tahu berapa kita guna. Okay, so platform
So kalau orang dia memang guna credit card untuk spending, untuk points, you memang kumpul points credit card, macam Nurul Hayati mungkin. So might as well everything on credit card saja. Tapi ini hanyalah untuk orang yang pandai manage duit dia. Kalau kita guna credit card, kita jadi terspend lebih, lepas tu terbayar kurang, kita tak boleh kosongkan baki every month, kita jangan gunalah. We might as well create sistem cash kita macam ni. Okay, faham ke? So, I nak anda buat, kita tulis dalam budget planner kita, kertas kosong, semua boleh. Tulis dulu. Auto debit apa? Tulis, jot down everything under auto debit. So, kalau under credit card, kalau macam Nurul Hayati, you under credit card, apa yang you bayar under credit card? Yang fixed expenses, terus letak. You boleh, Nurul Hayati, you boleh buat macam ni. You boleh asingkan ni, fixed expenses. Under credit card you yang memang dah fix apa? So, maksudnya sekarang, under your credit card yang variable food dengan wants. So, it might berubah. So, you need to tengok pattern you belanja berapa. Ini yang you kena monitor lah. Kalau orang guna credit card, kena monitor lah. Food bulan ni 2,000. Bulan depan shoot 3,000 sebagai contoh. Okay? Alright. Boleh ke? Okay, ada soalan? Simple je sebenarnya. Bila kita nak create sistem urus gaji, my point ialah bila you dapat gaji, you dah nampak big picture, you kena keluarkan duit, you kena send duit ke mana, you kena auto debit apa, tinggal dalam account. So, income minus semua ni, you tengok ada tak baki. Yang dah fix ni, yang memang kita kena bayar, kita tahu dah kena bayar ni. Income minus semua ni, ada tak baki, untuk actually kita nak allocate wants ni berapa. So, kalau kita dah, bila tolak fixed expenses, bila tolak loan semua tu, sebenarnya kita baki kita 300 je. Sebenarnya ni dalam monthly budget kita dah boleh nampak dah ni. Okay, monthly budget itu dah boleh nampak dah. Okay. So, Nur kata dia guna satu credit card petrol, satu card komitmen. Yes. So, ini adalah konsep, inilah urus gaji kita ni, sistem kita ni. So sistem kita ni, yang ni. So kat sini you ada a few credit card kan. For example ni, credit card 1 petrol, credit card 2 food. Yes. So kita nak nampak satu-satu. Pada dia betul macam Nur kata, dia nampak macam banyak credit card you. Tapi sebenarnya dia adalah untuk kita punya sistem. Kita tahu dah credit card ni macam ni kan. Macam I siap buat ni kan, macam ni food. Tak adalah, ni sebenarnya tak ada pun food. Okay, guna stiker lah. I guna stiker kat sini Apple. Ini yang I tu majud lama dah nak buat content. So nak tulis kat sini kan. Okay. Betul. So I pun suka sistem credit card macam ni. Cuma I tak buat lah. Sebab I tak ada banyak credit card. I tak ada credit card pun. Okay. So satu credit card. Begitulah. Alright. Tapi I suka cara ni. Kalau you memang kental lah, memang bagus urus cash flow, memang boleh guna credit card saja. Yes. Because credit card, a lot of points. Banyak points. Okay. Tapi sekarang points, ingat kita boleh explore ni. Tasha Enggo, Aiyon ni, sebab dia pun ada points. Okay. So, selain daripada sinking fund, selain daripada kita letak di ASB atau tabung haji sebagai contoh, sebagai contohnya kita boleh juga guna yang konsep dia macam kita panggil money market lah. Kita boleh guna, anda boleh explore banyak money market sebenarnya di Malaysia ni. Contohnya daripada apps Versa. Ini sebagai contoh saja. Okay, anda kena carilah. Sebab dalam app Versa dia ada yang bagi return per annum dan dia capital protected. Anda boleh Google je, search je. Versa Syariah, Cash Eye nama dia. Boleh cuba. Okay. Tapi sometimes, okay, for example, kita ni jenis memang, malasnya nak buka banyak-banyak kan. Nak kena buka apps Versa, nak kena buka itu, nak buka ini. Then if you want to simplify, you kena pilih lah. Malaslah nak buka banyak-banyak. Tak apalah, I nak letak kat tabung haji je. Yeah. So, okay lah. Tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu ada orang lain dia buat macam tu. Dia maximize, bukan maximize, dia letak dekat tempat lain lah. Okay. So actually semua ni I nak promote sikit lah. Semua ni memang kita bincang dalam I punya coaching group. Okay. Sebagai contoh, mana nak letak
benda-benda macam tu. Kita bincang ni macam Versa belum bincang lagi ya. Tak ingat dah. Ion, okay, kita ada bincang lah semua tu sebab dia dia banyak lagi benda lah yang nak dibincangkan. Okay. Google je kalau anda rasa suka, anda rasa okey, tak ada masalah kot nak ada another apps, then maybe anda boleh masukkan dalam sistem anda. Sistem yang ni. So for example, Versa tu it goes under sinking fund. So sinking fund letak anda sebagai contoh, cash eye. Okay. Alright. Okay, boleh. Simple je sebenarnya kita nak kena ada macam ni. Satu yang dah blueprint. Maksudnya masuk gaji kan. Sebenarnya you tahu dah. Okay, macam ni, macam ni, macam ni. Bulan ni gaji short. Okay, kat mana saya nak kurangkan? Usually kita akan kurangkan once dululah. Okay. Okay, boleh. So, sinking fund. Okay, sinking fund. Kalau anda ada banyak sinking fund, sebolehnya asing lah. Asing sebab kita nak guna tu berbeza timing dia. Kenapa kita buat sinking fund ni asing-asing? Maksudnya kita tak masuk, kita tak nak buat satu general saving sebab we tend to terguna everything. Bila sebagai contoh kita ada back to school dan kita ada satu je saving that we save for everything. Bila back to school, kita terhabis dah duit kat situ. Then next adalah raya, for example. Back to school ni dah bulan 1, bulan 2 dah next year. So lepas tu raya. Alamak, saving dah habis. Bila kita letak satu tempat, sinking fund kita, saving kita tak nampak. Kalau allocation food tu, you tersasar, that means 2,000 is not enough for you. Sebagai contoh kan, you kata 2,000. Maksudnya, technically 2,000 tu tak cukup untuk lifestyle you, food you. So, it's either kalau you ada extra baki daripada gaji, you naikkan lah. Orang yang ada extra baki senang lah nak naikkan. Tapi kalau kita dah sampai guna depends on Grab, ada Grab Pay. Okay, so maksudnya something have to be done. Okay, cara you makan ke? Is it cara you makan? Is it a way cara makan? Okay, maksudnya kat mana nak kurang? So kalau dalam kes macam ni, I would suggest you memang monitor you punya food by weeks. What can be done untuk kurangkan sikit je? Let's say kita target kurangkan 50 dulu seminggu. Will it reduce kegunaan Grab Pay Later you? Cuba tengok Grab Pay Later guna berapa banyak. Okay? So, kita try reduce sikit-sikit je. Sikit means is it 1 meal yang kena settle. Banyaklah kalau you kena Google. Bagaimana, how to reduce food expenses. Sebab setiap orang cara dia berbeza. Ada orang dia sanggup lah buat meal planning tu. Ada orang dia sanggup bangun pagi masak, bawa bekal. So I do not know you punya sanggup tu yang mana satu. But you have to Google dan cari cara yang paling sesuai dengan you untuk kurangkan. If you memang ada baki, then you should allocate more. Tapi usually isu kita kat situ lah. Kita rasa memang banyak lah spending food ni kan. Alright? So cubalah. It's a journey tau. Budgeting ni is a journey. It's not that hari ni kita dengar, kita sembang macam ni dan next month kita memang berjaya mengurangkan food. It's not lah sebab benda tu kita dah it's not easy lah kan, kerja kita pun busy kan. Kalau boleh balik tu malas lah nak fikir kan, beli je kan. Alright, so for example kan, Grab ni sangat depends on Grab. Grab technically kita mahal kan, we know it's expensive kan, buy kat Grab. Ada tak cara, kita still beli kat luar, but it's not Grab. Tidak melalui Grab. Adakah saya kena tapau sebelum saya balik kerja? You know, things like that. Kecil-kecil pun kena tulis, kena fikir. Alright? Sebab, contohnya maybe kalau aku boleh kurang guna Grab, but I still tapau, actually I boleh settlekan problem negative 200 a month tu. I don't know. Kena fikir extra sikit lah.
Okay? Boleh menjawab ke Nur Hayati? Because everyone cara dia berbeza. Macam I would avoid Grab. Tapi I rasa I boleh avoid Grab sebab area rumah I ni banyak food. Banyak food. Pergi kejap je, settle. You know what I mean? There is ada one time yang I rasa macam I memang malas, ada macam kita tahu kita busy penat kan. Tapi I will stay just kata okay beli lauk je. Nasi masak, you know, things like that. Macam-macam lah mak ni kalau dia nak nak buat tu dia otak kita boleh kita akan laju berfikir. Okay, so you need to try and error. Okay, tulis. Bila you try and error tu, you tulis. What works for you, what didn't work for you. Boleh ke? Right, sekejap. Ini I punya slide lain ni. Okay, ada soalan? Other than kita punya urus gaji pun boleh, I boleh jawab. Kita ada masa. Okay, so ini big picture dia. So kita tahu that every month dapat gaji, kita dah ada sistem to pay. Even macam zakat ni kita tak masuk tadi kan. Zakat pada I kira manual lah. Zakat kita tak nak tunggu yearly sebab dia akan jadi sakit lah bila kita nak bayar yearly tu. So dalam sistem gaji kita kena transfer manual, bayar manual. Bayar manual, kira zakat 2.5%, dapat gaji je, kira zakat 2.5%, terus ZAS keluar. Ataupun orang yang kerja, you boleh buat dengan HR. You boleh buat dengan HR. Kan zakat ni, you pergi dekat HR, you suruh dia deduct zakat you. Alright? So tax allocation tu boleh reduce sikit. They know how to do it lah. Okay? Zakat ni kalau boleh kita masukkan dalam monthly. We do not want to pay hujung tahun sebab sakit. Lepas tu kita tak bayar. So zakat kita tertunggak. And then kita pun fikir bila kisah tertunggak ni, kita kena top up somewhere dengan some money. Which sebagai contoh kita akan guna bonus kita. Top up lah benda-benda yang tertunggak ni. So kita akan jadi macam bonus habis bayar hutang je. Kita akan jadi penat. And then kita down. The cycle akan continue. Faham tak maksud I? Jadi kita nak tackle everything, cash flow kita monthly, benda kecil-kecil. Sebab tu sinking fund kan kita rasa macam kecil je. Macam lah sinking fund anniversary nak pergi 1,000. 1,000 je. Do I have to save 100 sebulan? Yes, sebab dia kecil-kecil tapi impact dia akan jadi besar. For example, we want to go, kita nak pergi anniversary, kita spend for 1,000, 1,200. Lepas tu, we don't have the money tapi kita nak spend. You know what happen lah. So that's why we do budgeting. So whatever yang kita dah ajar sinking fund, sebenarnya dia punya impact can be very big. Okay. Okay everybody, sebenarnya itu je kita punya malam ni. Okay, so I tunjuk sikit lah. This is my coaching. Sebab bila I ajar budgeting on budget planner, kita akan touch budgeting je lah. Tapi dalam ilmu kewangan ni, we can go beyond. Okay, so dia bukan sekadar budgeting. We want to go, budgeting tu cash flow management tu kat bawah je. Okay, dalam tu pun banyak lagi. Debt management, saving, nak invest. Invest kat atas-atas. Tax planning, zakat planning, retirement planning. So technically dalam coaching lah, which I do more. Okay, so I akan cerita about banyak lah. Ini coaching kedua je pun. Kita cerita pasal the first 100K nak buat. Okay, so tak apa. For tonight, budgeting. Okay, tak ada soalan ke? Semua okay? Semua okay? Simple je kan? Tapi, okay, so budgeting, jangan lupa semua budgeting ni memang ada lah. Dekat video tu ada, okay? Video tu ada. Anda kena tengok.
Dan kalau tak tahu nak tanya soalan, use the Facebook group untuk tanya soalan. Kan? Nak minta pendapat Kak Naf, Ion ni macam mana, minta pendapat. Tak ada isu. Boleh je. Okay, masuk tanya je. Kak Naf, Ion Bank ni macam menarik lah. Okay, start a conversation kat situ. Nanti ada je orang yang akan bagi tahu dia dah guna lah. Okay. So Touch 'n Go e-wallet ni macam mana you all? Benda-benda macam tu. So use the Facebook group untuk tanya anything. Okay. Soalan yang keluar daripada budgeting pun okey. Kalau ada yang jawab, okay, kita jawab lah. Boleh jawab, kita jawab lah. Gitu. Okay. So this is the process. Okay. It start with budgeting. Everything akan start dengan monthly budget kita. Budgeting kita. Bila kita buat, kita akan rasa macam in control kan duit kita kan. Bila kita tak buat, itu yang kita rasa macam, mana pergilah duit aku ni kan. So it's good to visit budget planner kita. Visit selalulah. Okay, macam saya cakap tadi, tracking, if you buat sistem tu, kita dah tak perlu track benda yang, for example, food macam tu. We rely on sistem kita. So, dia akan kurangkan sikit kita punya kerja lah. So, kita fokus monthly budgeting, hujung bulan, tulis sikit, review what did I achieve this month, berjaya tak turunkan cash, money, food expenses. Okay? Okay, alright. So, eventually kita nak more savings, more duit tu, baki kita tu pergi ke investment kita, retirement kita, education fund kita. Sambil kita naikkan income lah seboleh-bolehnya. Okay? So, ada soalan lagi? Ada lagi ke soalan? You suggest tak sempat for next year for duit saving letter. Okay. Kalau dah tak sempat, betul. Kalau you dah tak sempat buat untuk gaji bulan, yes, you terus ambil daripada savings you yang general untuk you punya sinking fund. Yes, boleh. Boleh. Tiada masalah. Okay, tapi next year maksudnya kita start balik lah. Okay, everyone. Thank you. Habis dah. Kita simple je malam ni. Okay, tapi I hope anda ambil tindakan lah. Okay, so kita dah tak lama dah nak January. Okay, so I rasa, okay, itu je. So kita kukuhkan balik budgeting kita. Okay, it's okay kalau ada lopong-lopong tu, biasa je. I pun ada lopong-lopong. Okay, tapi every time dapat gaji tu, kita cuba. So malam ni kita buat dulu sistem gaji kita. Okay, kita tahu semua ni. Kita tampal kat dinding. Sakit lah ni. Okay, kita tampal kat dinding, tulis kat planner. Alright? Okay. Thank you everyone. Good night. Thank you for joining malam ni. Okay, so anything kita guna Facebook group kita untuk tanya soalan. Alright. Bye. Assalamualaikum.